Ambil perempuan sangat. Tinggal baik. Hari ni kita pergi hiking. Baru sikit. Semua dah. Lari kak. Saya terkejut. Dia terkejut. Istighfar banyak-banyak. Masih steady. Ini macam 50-50 lah. Mari kita cuba. Astaghfirullahaladzim. Apa ke sini ya? Ya, mana kakak aku? Ada orang baik bagi kami air. Dan kami tanya lama lagi ke? Dia kata jauh lagi. Tak apa, kita cuba. Dah ada energi. Kurangkan beg dia tu. Allahu Akbar. Kita berhenti sekejap. Sebab nak sambung. Sama je. Bergerak. Jalan. Kita sambung perjalanan. Itulah jalan tu. Tak tahu mana puncak dia. Ada budak kecil tu pasal nak dengan mak dia, dengan bapak dia. Ya. Kenapa akak tu lari? Lepas tu mak dia kata, akak tu tak ada penat dia lari. Kita berhenti lagi. Masih tak tahu lagi puncak di mana. Habiskanlah. Macam orang tua je. Sini ada orang. Nampak tak ada orang akan naik kat situ. Agak tinggi. Tapi kami cuba. Kesian ada orang. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Maki steady. Sekarang kami berhenti lagi sebab ortu kita sangat penat. Sebabnya bukitnya agak curam. Jadi kita tunggu. We almost arrived at the destination. Final destination sebenarnya. Okay, kita tunggu. Oh. Umpan ni umpan. Cepat kat atas ada plus. Apa baik Sula? Kita baru nak start. Baru nak start. Belum tak penat lagi kan? Baru parking kereta. Baru parking kereta. Orang kata ni paling curam. So kalau dia curam lagi, tak tahulah. Bunuh orang tadi. Bunuh dia. Macam dia tipu je. Kata dah tak ada curam. Baik tu lagi. Sikit lagi. Pasal nak kayu. Ni lubang batu pun belum. Batu pun belum apa. Oh, penat-penat dia buat lah. Dia kata batu tu bernafas. Geli aku tengok budak-budak tu. Penatlah gelak. Kau yang buat. Dia boleh naik. Macam mana dia boleh naik? Aku nak terjatuh balik tau.
Baru yang pertama, tak nampak apa-apa sangat. Nampak hutan gila. Kita sambung. Saya tak tahu mana puncak. Semua orang cakap sikit lagi, sikit lagi. Tapi dah 20 orang dah cakap. Saya dah tak percaya siapa-siapa. Itulah gambar tu. Kami dah sampai puncak tapi dia tak kasi masuk, ada sempadan. So kami turun balik sebab kat sana tak ada view. Gambar. Sedih lah guys. Itulah. Apalah, kita tengok sini je. Share ortu ni. Dia kata sisi. Itu besi nama air. Ada orang jual air. Tak ada line. Ya, tak ada line. Macam mana nak bayar? Saya dah jumpa puncak. Jom kita tengok. Rupanya kami salah masuk. So, tapi macam pelik lah sebab kena masuk kat sini kan. Sebab tengok tu. Barulah ada tu. Mana benda tu? Okay guys, kami dalam perjalanan nak turun. Doakan kami selamat sampai. Longgar lutut ni. Naik tak ada masalah sangat. Turun. Tolong kami. Aku dah lupa adik kau dulu dah. Ya kau. Jauh lagi guys. Tak boleh suggestkan dekat kawan akak yang suka hiking. Kalau tak rasa nak mencabar, silalah ke Gunung Kulai. Sikit lagi guys. Tak tahulah sikit mana. Tapi kaki saya dah melecet dah ni. Sampai-sampai lagi. Tunggu sampai bawah. Kami nak cari makanan. Lapar. Sikit lagi baki. Siapa yang ada benda ni? Ada tadi. Kat sini adik jumpa cikgu tadi. Situ kalau korang nak pergi air terjun, boleh pergi sana terus. Kalau nak hiking kena terus ke sini. Kami dah nak sampai. Okay. Tutup. Tutup. Masih. Dah turun. Okay, akhirnya kita dah keluar. Tutup. Ni kalau nak parking motor kat sini, betul kereta banyak kat sini. Tapi dia ada yang kena bayar sebab kita tumpang rumah orang kan. Macam saya parking kat sini, kena bayar RM1. Saya tukar selipar guys. Sebab saya tak tahan, saya naik motor. Saya tak bawa selipar. Hehehe, dia menyelamat. Ini tempat parkingnya. Dia kena bayar RM1. Macam mana saya nak keluar? Saya nak keluar. Macam mana nak keluar ni?
Kalau crash, saya tak tahu saya darat ke tak.